Saya nak kongsikan bagaimana nak ada simpanan RM6,000 dalam masa 12 bulan dengan menabung emas. Ini adalah tips yang sangat praktikal untuk orang yang bekerja, orang yang ada gaji lebih RM3,000 sebulan tapi masih tidak ada simpanan minimum RM1,000. Apa kata tahun 2026 ini kita start menabung dalam bentuk emas RM500 sebulan secara konsisten setiap bulan. Cukup 12 bulan anda sudah ada 10 gram emas yang nilai dia lebih RM6,000 pada hari ini. Kenapa saya cadangkan simpanan bentuk emas? Sebab bila kita dah tukar dalam bentuk gram emas, kita dah lupa dah berapa ringgit kita simpan. Kalau kita simpan RM500 sebulan, 2 bulan kita ada RM1,000 kan. Kita ingat RM1,000 itu dan kita rasa nak belanja dengan RM1,000 yang kita ada. Tapi bila kita dah siap-siap tukar ke dalam bentuk emas menyebabkan kita lupa kepada simpanan kita dan simpanan kita terus bertambah. Ini adalah tips yang paling solid, yang paling kukuh untuk kita ada simpanan. Untuk banyak tips pasal emas di portfolio saya, kalau anda nak mula simpan emas seperti yang saya bagi cadangan tadi, boleh klik link dekat bio saya. Nanti saya akan guide langkah demi langkah macam mana untuk mula simpan emas dan ada RM6,000 dalam masa 12 bulan.